Makanan diet sihat, nasi goreng. Kalau anda sedang berdiet, nasi goreng adalah antara pilihan makanan yang anda boleh makan sebab nasi goreng adalah salah satu daripada nasi resistant starch ataupun nasi kanji degil kita panggil. Sebab apa? Nasi yang dimasak dengan menggunakan minyak sihat akan menurunkan GI nasi. Tapi kalau boleh masa kita nak tanak nasi ni, kita dah campurkan sekali dengan minyak sihat. Contohnya minyak kelapa darah. Lepas nasi ni siap dimasak, masa kita nak goreng tu kan, kita goreng lagi dengan minyak kan. Menyebabkan GI nasi ni diturun. Kenapa GI nasi ni turun? Sebab sebahagian daripada kanji di dalam nasi tu dah dipegang oleh minyak sihat. Jadi, bila kita makan, tak semua glukosa masuk ke dalam saluran darah kita. Sebahagian kanji yang dipegang oleh minyak sihat tu akan keluar melalui najis. So, dia dah jadi macam serat. Cuma ada satu masalah bila kita makan nasi goreng ni, biasanya tak ada lauk lah. Cumanya kita boleh tambahkan lagi lauk-lauk yang lain. Contohnya saya tambah telur. Ada 1, 2, 3, ada 4 dah sebenarnya. 1 dah habis. Ini pun share 2 orang. Lepas tu boleh tambah lagi. Contoh macam keropok. Ni kepok-keping dengan nu. Memang ikan. Walaupun dia ada tepung sagu juga, tapi dia banyak ikan lah. Lepas tu anda boleh tambah lagi ulam timun. Lepas tu mulakan makan dengan sayur dengan buah. Macam saya tadi makan kurma dulu. Makan kurma dulu sebelum makan nasi goreng. Okay? So kalau anda sedang berdiet, nasi goreng adalah salah satu daripada pilihan makanan yang sihat yang anda boleh makan ketika berdiet. Makan-makan kurus.